Korang tahu tak, ramai majikan yang call saya, suruh saya bawa masuk balik pembantu rumah dia yang pernah bekerja dengan dia lebih kurang 10 atau 15 tahun dahulu. Tetapi bila saya cek faktor umurnya lebih dari 45 tahun. Okey, syarat umur yang ditetapkan oleh pihak immigration untuk pembantu rumah ialah 45 tahun. Jadi mana-mana yang request umur yang melebihi dari 45 tahun ni memang tak boleh. Kami pernah lah mengambil satu kes, okey, dan kita telah mendapat kelulusan dari Jawatan Kuasa Rayuan Immigration iaitu JAKRIM. Memang lulus, tapi bila sampai ke peringkat untuk proses di KBRI, gagal. So, atas sebab tu kita memang tak nak proceed dan memang tak akan ambil lagi kes begini. Hanya membuang masa. Rule begini, mana-mana negara pun memang ada. Sama ada Hong Kong, Taiwan, Singapura, Timur Tengah. Tapi Malaysia begitulah, antara 21 sehingga 45 tahun. Okey, so pada sesiapa di luar sana yang memerlukan pembantu rumah, boleh kontak terus agensi kami.